bilangan ahli suffah mengikut Abu Nuaim di dalam kitabnya Hilyatul Awliya hampir 100 orang. Sesetengah ulama mengatakan 200 orang. Bahkan ada juga ulama mengatakan sampai 500 orang. Apa yang beza-beza ni? Mereka ada ketikanya ramai dan ada ketikanya pula sedikit. Bilangan mereka akan menjadi sedikit apabila mereka keluar berperang. Itulah orang mari pada masa tu, dia tengok kurang, dia royak bilangnya pada masa tu. Atau bermusafir ke mana-mana tempat untuk berdakwah dan menyebarkan agama. Bila ada orang mari, pok-pok dia masuk Islam tapi nak kepada guru, kita nak kepada orang mengajar, Nabi suruh pergi satu kumpulan. Jadi pergi tu untuk mengajar agama lah. Pernah suatu ketika peristiwa Bi'ri Ma'unah gapo tu kan, satu ketika orang tipu Nabi. Dia kata pokok dia masuk Islam, suruh naklah guru ni. Apabila pergi tengah jalan, dia bunuh, dia rancad. Lepas pada tu Nabi tidak mudahlah nak hantar apa-apa pun, dia selidik molek dulu. Jadi mana tahu kan, begitulah dalam usaha dakwah ni, ada kalanya mati. Mati. Hak ni benda ni dibuat oleh tabligh. Kalau zaman ni bagus dia buat. Tabligh dia bagus. Usaha dia tu orang lain tak buat. Kita ni duduk mengajar sini. Iyalah masing-masing peranan lah kan. Kalau nak buat kerja kau lain lagi banyak, kalau main keluar lagu tu nak kerja mana lah. Tapi dia buat. Orang kata tak, dia tak cukup ilmu, macam mana dia keluar. Sahabat-sahabat Nabi dulu pun tidak cukup ilmu. Sekurang-kurang keluar nak royak ni, saya ni mari mana pakai Jepun, tak erti ke satu kecap pun tak erti. Tapi saya ingat pada saudara kita sini, nak mari sama-sama makan sekali kan, bagus tu. Dia dalam tabligh ni pergi, walaupun nampak begitu ya, tapi dia makan dalam. Sekurang-kurangnya waktu kita berasa dia mari jauh, tak ada, dia tak erti ni kecap nak dakwah apa. Tapi semata-mata nak royak, ingat kepada saudara kita sama Islam. Nak makan sekali tak apa dah. Okay. Nampak tu cinta kepada saudara-saudara tu. Ada kasih sayang tu, persaudaraan Islam tu. So, tak seduk kecek banyak lah, tak seduk kecek caung kau dengan. Kita pergi sembahyang sekali. Fikir nak buat masjid, nak buat apa. Berapa ramai orang masuk Islam kini. Walaupun ada kurang dia, biarlah. Kurang tu kita semua ada. Saya pun ada juga tak setuju, biarlah hak tu. Kalau tidak, kita tak boleh nak hormat ke orang langsung lah. Kalau lagu tu kira serupa dengan kita saja. Kita pun tidak lebih juga, ada kurang juga kan. Hak ni lebih kau ni, hak ni lebih kau ni, kita hormat lah satu sama lain. Dia buat ada. Orang kata beli ni setengah-setengah learn ni lah, cerita hak learn ni. Dia pergi ke Filipina ada sampai mati. Orang kita Melayu. Itu cabaran besar tu. Tak siapa seru dah kita kata. Dia pergi ajak sikit-sikit. Sekurang-kurang orang tengok pelik cara dia ni. Nak tahu dulu mana masuk Islam. Besar tu khidmat tu masuk Islam ni. Sehingga Nabi kata lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kalau kita boleh bagi petunjuk ke orang. Orang tu menyebabkan masuk Islam kerana kita. Jadi dia buat tu lebih bagus. Kita hormat dari segitu. Orang-orang lain pun boleh nak buat, tapi dia tidak tersusun. Bila tidak tersusun, dia kan susah lah. Dia tu tu kelebihan dia, 24 jam gerak. Tempat kecil lah, kalian tengok, kecil lah. Rata dunia, seluruh dunia dia rancang pergi. Orang ni tu duduk sebentar, lepas tu beri orang lain mari pula. Walaupun kecil dia boleh muat. Lepas tu dermawan ni pun orang pun lemah. Macam mana lah PT ni, mari mana lah boleh makan semua, boleh tubik. Orang ni tak ada PT, dia kata tak apa, pergi. Tidak nak apa, nak tunjuk muka adik-beradik ni, supaya kita balik rumah kita dah. Tidak kata nak beli sate je nanti gitu, ataupun balik nak kecek, nak bersuara nanti gitu. Balik tengok muka tak apa dah, tanda ingat. Dia pergi kot tu, dia tidak maksud nak dakwah semata-mata, dakwah dengan perbuatan, bukan dakwah dengan kecek. Kalau nak kecek perlulah ilmu. Dia kecek apa, dia kata 5 perisi perisi apa tak weh. Kalau kecek banyaknya salah, muka tak reti. Sekat tu sudah
La ilaha illallah. La ilaha illallah pun besar la ilaha illallah ni. Boleh tahan peluang la ilaha illallah saja. Ikramul muslimin, hormat kepada orang Islam. Bukan main, bukan kecil tu hak Nabi ajar tu. Dia orang alim, setengah-setengah orang. Waktu kita sedih sama-sama kita duduk balah kan. Dia kata dia Yahudi lah macam-macam. Jangan. Orang besar-besar tu, orang alim-alim tu, hak pengasah dia tu pun cukup alim. Nak cari mana orang sabar, orang yang kerana agama sanggup lagu tu. Maulana Ilyas tu pengasah tu, adik-beradik Muhammad Yahya, ayah Syekh Zakaria. Maulana Muhammad Yahya ni alim besar lah. Lepas tu adik-beradik Isfaqur Rahman, ayah Habibur Rahman, ulama besar saja. Dan dia, tapi dia pelik, dia tidak mengarang, dia cuma kerja dia, cara dia. Kalau ayah Syekh Zakaria tu memang pengarang lah, memang pengkaji lah, tapi dia tak, dia buat kerja tu. Dakwah orang, pergi ajak orang, sapak orang, gocoh dia, orang tapar dia. Pokok-pokok tu dia pergi dakwah. Tapar dia, gocoh dia. Nak gocoh lagi, gocoh. Tapi lepas pada ni beri saya kecek sebentar. Gocoh. Nak cari mana orang lagu ni? Bukan main-main jiwa tu. Gocoh tapal. Lepas pada tu dia kecek. Pokok-pokok tu jadi pokok dakwah pula kemudian. Usaha besar. Bukan senang tu nak boleh sampai ke peringkat tu. Dia ikut ni lah, dia ikut ni. Pokok ahli sufah, pokok sesak ni. Dia bagi peringatan dia, jangan makan orang, jangan gapo, jangan ambil. Nanti orang kata kita pergi kerana tu pula. Bawa hak kita. Sebab tu zaman kita orang duduk tajuk kata, duduk pikul puyuk pergi mana-mana nah. Dia nak orang nak tak saya makan orang lagu tu, kena masak sendiri. Dalam keadaan serba ringkas. Bagus tu. Inilah puan-puan ni. Nabi dulu kan ada hantar puan ahli sufah ni pergi mengajar, pergi gitu-gini. Walaupun dia tak pergi sendiri pun tak apalah. Sapalah ilmu tu. Kalau tidak sabit gini nak sapa kan? No. Tapi kita sekarang ni masing-masing ada peranan. Ada peranan. Orang ni buat aku ni, orang ni buat aku ni. Tak apalah, kita hormat satu sama lain. Tapi kalau hak jelas salah, tak boleh lah. Kalau syiah tu tak boleh lah hak tu. Tak sudut hormat lah. Tapi kalau hak ni ada beza sikit sebanyak, kita kata duduk cara benda kecil, duduk cara kamu mereta. Kalau cara kamu mereta, dulu lagi tak boleh pergi mana-mana. Cara nak guling kerajaan tak? Ni gimana orang benar dia? Satu cara dia, biar dia lah. Dia boleh masuk juga ke mana-mana pun. Itu benarnya. Kalau tidak kan, usah ke negeri kafir cara nak buat pemerintahan Islam. Negeri Islam sendiri pun payah, sibuk. Negeri kafir nak bawa, nak royak cara pemerintah. Hak tu kediat lah, kokoh dah. Dia pun royak dah ikut sunnah. Sunnah ke apa dia? Sunnah. Kokoh jumpa lah. Mereka tu pun sunnah juga. Tapi dia takkan nak royak tu selalu. Kelas 1 mereka dah. Biarlah habis universiti dulu kurang. Kita kata itu cara masing-masing. Kita sangat hormat kepada pokok dia ni, banyak jasa dia. Walaupun ada banyak perkara yang tidak setuju, ada tu pasal dia ada. Seperti mana orang lain tak setuju dengan kita pun ada juga. Tak apalah, asal hormat. Jadi setengah-setengah tu jadi telajak sampai dia tak boleh terima orang lain. Hak dia, tu tak kena lah tu hak tu. Hak ulama-ulama dia ajar suruh terima orang alim mana-mana, bukan kumpulan kita pun kita kena hormat. Tu hak betulnya. Tapi kadang-kadang tidak gitu. Hanya ada lah penyelewengan sikit sebanyak tu. Tapi kita kira hak asal, hak betul. Dia tidak ajar kata pokok dia saja kena terima. Dah, tidak lagu tu. Tetapi hak tu sudah jadi tabi'i dah sebenarnya. Kalau kumpulan-kumpulan mana-mana ni dia akan melekeh orang lain. Hak dia tu lebih. Tak boleh lah begitu. Kita kena ingat, boleh jadi orang lain lebih hebat lagi daripada kita. Lebih banyak kesan daripada kita. Kita tak tahu kerja Tuhan. Kita kata hebat, kita tak tahu orang tu buat sikit pun Tuhan nak beri kesan. Kalau duduk situ kan senang. Jadi semua mana-mana kumpulan adik-adik kita semua jadi molek belakang. Tak ada ni duduk utama hak kita saja, hak lain duk.
Kalau kumpulan ni misalnya, dia duk pergi mari sama dia, orang lain tak percaya. Tolong-menolong sama dia, orang Islam lain sama mana lagi. Ialah untuk melatih dulu supaya kita berkeluarga, anak-anak kita dulu. Itu ya, tapi tak boleh berhenti sekat tu. Keluarga kita besar antara bangsa ni. Bukan bangsa, kebangsaan saja tak, seluruh dunia. Nak sampai bila tu kalau main puak lagu ni. Sebab tu tak senang, tak kena. Kena pakat-pakat baiki lah. Sebenarnya kita saling melengkapkan. Kalau duduk situ molek, dan kalau boleh masing-masing tu berasa hak kita kurang, hak demo lebih. Kalau duduk situ bagus.